Pernah tak sebagai anak korang rasa bersalah walaupun sebenarnya korang tak buat salah? Mungkin itu bukan salah korang. Mungkin itu adalah salah satu contoh gaslighting dari parents korang. Kadang-kadang, you apa korang ni yang ada ciri narsis ni suka ubah realiti supaya anak nampak salah. Mereka tak boleh terima ditegur, tak suka bila anak ada pendapat sendiri, dan cara mereka kawal anak adalah melalui rasa bersalah. Contohnya, dia cakap, ibu buat semua ni sebab mama sayang. Tapi pada masa sama, dia hina anak, dia kritik anak depan orang, belakang orang. Lepas tu dia pula cakap, kau anak derhaka kalau bantah cakap ibu, cakap mak ayah. Lepas tu dia cakap, bila macam tu, kerana cakap mak tak pernah cakap macam tu. Sebenarnya walhal, kita jelas ingat apa yang berlaku. Kita sebagai anak pula, mula meragui diri sendiri. Aku ni terlalu sensitif ke? Kenapa aku rasa jauh dengan mak bapak aku sendiri? Aku jahat ke? Sebab aku terluka. So benda ni berlarutan hingga membawa rasa bersalah tu sampailah anak tu dewasa. Sampai takut nak cakap no, tak. Jadi people pleaser, takut nak jaga diri sendiri. Tapi ingat, letak batas bukan sebagai anak derhaka. Lindungi emosi bukan tanda kurang ajar. Kadang untuk terus sayang dan hormat pada ibu bapa, kita kena belajar jaga diri kita dulu. Awareness, kesedaran adalah langkah pertama untuk sembuh. Dan korang tak bersendirian. Ada ramai yang mengalami masalah ni. Saya penulis buku Buka Topeng Narsis. Klik link bio.